baru-baru ini bila saya bercakap tentang setiap kali ada je krisis, ada je masalah, ramai yang akan keluarkan satu idea yang mana nak keluarkan duit daripada KWSP. Of course, saya pun faham dan saya pun lihat ramai yang marah tentang itu. So, tidak dinafikan lah. So, tuan-puan, point saya simple sahaja. Dalam keadaan situasi kita masih sihat walafiat, masih mampu bekerja ini, sebenarnya tuan-puan, saya nak ajak tuan-puan lebihkan banyak menyimpan. So of course tuan-puan akan cakap pada saya, kasut engkau lain, kasut saya pun lain. So saya tak marah, saya tak nafikan pun. But tuan-puan, untuk tuan-puan yang belum tahu, kasut tuan-puan yang lain itu, tapi tuan-puan tetap masih mampu boleh bekerja. Akan tetapi tuan-puan, kasut saya pula yang lain, saya dah menjadi orang kurang upaya dan tak mampu lagi bekerja tuan-puan. So tuan-puan, saya dah try banyak kaedah menyimpan. Actually waktu bekerja dulu, saya simpan cash gagal, bocor. So that saya tukar kepada simpanan emas. Dan of course tuan-puan, alhamdulillah hari ini saya sangat bersyukur. Walaupun status saya sebagai orang kurang upaya, saya tetap mampu menjadi salah seorang pembayar zakat. So macam mentor saya cakap tuan-puan, Tuan Adam Fahmi Ghazali cakap, lebih ramai pembayar zakat, lebih kukuh ekonomi ummah tuan-puan. So tuan-puan, mulai hari ini kita dah lihat harga minyak akan naik. Lebihkan menyimpan. Menyimpan ni mengkayakan diri tuan-puan. Sebaliknya tuan-puan, kalau tuan-puan berbelanja, tuan-puan actually sedang kayakan orang lain.